Apabila satu nama disebut, seluruh politik Sabah bergegar. Apabila satu tuduhan dilemparkan, reputasi dipertaruhkan. Dan apabila saman mula dibicarakan, persoalannya bukan lagi siapa bercakap, tetapi siapa yang berani bertanggung jawab. Salam sejahtera, kembali lagi di channel Arena Rakyat, tempat isu jadi bualan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, politik Sabah sekali lagi panas apabila Ketua DAP Sabah, Pong Jin Zi, menyatakan hasrat untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap ahli perniagaan kontroversi Albert Tay. Isu ini bukan sekadar pertikaian pribadi, tetapi telah berkembang menjadi perdebatan awam yang menyentuh soal integriti, kebebasan bersuara dan tanggungjawab moral dalam era media digital. Saudara-saudara yang dihormati, puncak kepada isu ini adalah kenyataan Albert Tay dalam sebuah sesi podcast di mana beliau mengaitkan nama Pong Jin Zi dengan dakwaan berkaitan lesen perlombongan di Sabah. Dakwaan ini segera mencetuskan reaksi keras kerana ia dibuat secara terbuka tanpa proses undang-undang dan disebarkan kepada khalayak ramai. Hadirin yang budiman, Pong Jin Zi tampil menafikan semua dakwaan tersebut dan menyifatkannya sebagai fitnah yang disengajakan. Beliau menegaskan bahawa tuduhan itu bukan sahaja tidak benar, malah mencemarkan reputasi beliau sebagai pemimpin negeri. Justeru tindakan saman dianggap sebagai langkah mempertahankan nama baik, bukan serangan balas politik. Rakan-rakan penonton, Albert Tay pula bukan individu asing dalam polemik awam. Beliau sering tampil dengan kenyataan berani, malah sebelum ini turut mengaitkan dirinya sebagai pihak yang berani bersuara tentang isu rasuah dan salah guna kuasa. Namun, pendekatan beliau yang terus ke media sosial dan podcast menimbulkan persoalan, adakah ini pendedahan atau sekadar dakwaan tanpa tapisan? Saudara-saudari sekalian, disinilah garis halus antara kebebasan bersuara dan tanggung jawab undang-undang mula dipersoalkan. Dalam masyarakat demokrasi, setiap individu berhak bersuara. Namun apabila tuduhan dibuat secara terbuka terhadap pemimpin awam, bukti dan saluran rasmi menjadi elemen yang tidak boleh dipisahkan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tindakan undang-undang yang dirancang oleh Ketua DAP Sabah ini juga membuka perbincangan lebih besar. Adakah saman akan menghentikan spekulasi atau sebaliknya membuka lebih banyak pendedahan? Sejarah politik menunjukkan ada kes saman yang membersihkan nama dan ada juga yang menambah tanda tanya. Saudara-saudara yang dihormati, dari sudut politik Sabah, isu ini berlaku dalam suasana pasca pilihan raya negeri ketika rakyat semakin sensitif terhadap isu integriti dan ketelusan. Apa sahaja dakwaan yang timbul akan mudah mempengaruhi persepsi awam sama ada benar atau sebaliknya. Hadirin yang budiman, Arena Rakyat kekal dengan prinsip neutral. Jika tuduhan itu benar, ia wajar disiasat melalui saluran sah. Jika ia tidak benar, maka tindakan undang-undang adalah hak mana-mana individu yang dipitnah. Yang penting, rakyat tidak dihukum dengan maklumat separuh masak dan emosi semata-mata. Jadi rakan-rakan penonton, persoalan sebesar hari ini bukan sekadar siapa yang betul atau salah, tetapi adakah saman akan membawa kebenaran? Atau adakah ia sekadar episod baru dalam perang persepsi politik? Dan sejauh mana media sosial patut menjadi medan tuduhan serius? Jadi saudara-saudari sekalian, isu ini masih jauh dari nokta. Sama ada di mahkamah atau di mata rakyat, kebenaran akhirnya akan diuji oleh massa. Apa pandangan Anda? Adakah tindakan saman ini wajar? Atau adakah ia akan membuka lebih banyak persoalan? Kongsikan pendapat Anda di ruangan komen.
Dan jika Anda mau terus mengikuti isu-isu panas yang menjadi bualan rakyat, jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih kerana setia bersama Arena Rakyat, tempat isu jadi bualan.